Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang keusahawanan digital. Saya Nurhana Safia binti Bahrudin, nombor matrik B32 SLK 24F 015 daripada kelas SLK 3B. Jadi, saya akan membentangkan tentang 3 perkara, iaitu pengenalan perniagaan. Yang kedua adalah platform-platform yang perniagaan yang saya gunakan, dan yang terakhir adalah penutup. Nachos Treats adalah snack makanan ringan yang berasaskan daripada kepingan jagung yang rangup yang dipadankan berserta dengan pilihan serbuk perisa yang moden dan digemari ramai, iaitu barbecue dan juga pedas. Nachos ini disediakan secara segar di dalam balang supaya mudah dibawa dan menjadikannya pilihan utama pengguna yang mahukan snack yang sedap dengan harga yang berpatutan. Idea ini terhasil apabila ramai pelajar yang inginkan snack ataupun keripik yang sedap, mudah didapati dan juga kedap udara. Melihat daripada permintaan tersebut, Nachos Treats telah menggabungkan kepingan nachos yang rangup bersama serbuk perisa yang lebih menyengat dan beraroma untuk mencipta sesuatu yang murah, senang dinikmati dan tahan lebih lama di dalam balang. Jadi, terdapat beberapa platform yang perniagaan Nachos Treats telah lakukan demi menyebarkan perniagaan, memperkembangkan perniagaan dan juga mencari pelanggan yang baru. Antaranya adalah platform untuk menggunakannya sebagai affiliate, iaitu affiliate merupakan salah satu kaedah promosi di mana pengguna boleh berkongsi pautan produk dan memperoleh komisen apabila pengguna membuat sesuatu pembelian melalui sesuatu pautan tersebut. Berikut merupakan contoh profil daripada platform Shopee dan juga produk affiliate yang telah saya lakukan. Yang kedua adalah daripada platform TikTok Shop, di mana affiliate ni juga boleh dibuat di dalam TikTok Shop. Yang ketiga adalah daripada muda.my, daripada Facebook page, di mana platform media sosial digunakan untuk memperluaskan lagi perniagaan kecil saya yang telah menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook dan juga Instagram bagi mencari pelanggan baru. Berikut merupakan laman Facebook page yang telah saya ciptakan untuk perniagaan Nachos Treats. Yang kelima adalah platform Instagram, iaitu antara laman yang telah saya ciptakan untuk perniagaan Nachos Treats. Dan akhir sekali adalah laman sesawang. Jadi, kami menubuhkan laman sesawang dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat tentang produk, perkhidmatan yang kami tawarkan pada bila-bila masa. Jadi, ia merupakan satu platform rasmi bagi memperkenalkan identiti dan juga kredibiliti keripik nachos, sekaligus dapat meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap Nachos Treats. Selain daripada itu, kami telah membuat strategi kewangan. Yang pertama adalah untuk peletakan harga dan juga margin, iaitu jumlah kos seunit adalah RM7.36 yang merangkumi item seperti nachos dengan kos RM5.01, balang RM1.68, stiker RM20, dan yang keempat adalah plastik bungkus yang berharga RM39. Jadi harga yang kami telah penjual adalah RM12. Untung per balang adalah RM4.64. Dan akhir sekali adalah kiraan margin, iaitu 39%. Berikut merupakan appendix ataupun strategi kewangan yang Nachos Treats telah lakukan. Daripada appendix A, yang merupakan wang tunai masuk dan juga keluar daripada modal, belian barang niaga, jualan, belian, kos daripada internet, elektrik dan lain-lain. Bagi appendix B pula, merangkumi dari 4 bulan, iaitu bermula daripada
bulan Ogos sehinggalah kepada bulan November. Daripada setiap bulan mempunyai sasaran jualan pada setiap minggu. Jadi berikut merupakan sasaran jualan untuk setiap minggu daripada bulan 8 hinggalah bulan November. Jadi daripada hasil jualan keempat-empat bulan tersebut adalah RM389.50 berbanding dengan target sasaran jualan setiap bulan yang sebenar adalah RM720. Appendix C pula adalah merangkumi daripada kos jualan dan juga belanja operasi yang perniagaan Nacho Streets telah pun lakukan. Jadi pada akhir total jumlah kos barang jualan adalah RM90.24, manakala jumlah belanja operasi totalnya adalah RM349.17. Akhir sekali adalah Appendix D, iaitu monthly profit ataupun loss. Daripada sini perniagaan Nacho Streets dapat mengenal pasti sama ada perniagaan sepanjang keempat-empat bulan tersebut adalah meraih untung ataupun rugi. Daripada bulan 8, Nacho Streets telah mengalami rugi sebanyak negatif RM14.75. Pada bulan 9 pula adalah negatif RM109.55. Manakala pada bulan 10, perniagaan Nacho Streets mendapat keuntungan sebanyak RM235.72. Dan pada akhir bulan 11 meraih keuntungan sebanyak RM48. Jadi jumlah kesemuanya sekali adalah RM159.42, yang bermaksud perniagaan Nacho Streets ini telah mendapat keuntungan. Kesimpulannya, Nacho Streets ini diwujudkan bagi menawarkan produk yang berkualiti, berpatutan, mudah diakses oleh pelanggan. Dengan sokongan platform marketplace serta pengurusan yang teratur, perniagaan ini berusaha untuk memenuhi keperluan pengguna sambil memastikan pengalaman pembelian lebih mudah dan juga meyakinkan. Malahan, ia dapat diperolehi akses segera tanpa had kepada pangkalan pengguna, juga produk lebih mudah ditemui oleh pengguna yang aktif mencari makanan ringan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.